Buang semua air di dalam ni. Aku tak nak. Kamu semua ni takut pada Allah. Atau nak taat pada perkara-perkara bid'ah ni? Ini bukan bid'ah. Minum air mandian manusia ni yang tak ada keberkatan langsung dalam ni. Kau cakap bukan bid'ah. Dalam Al-Quran pun tak mengajar semua benda ni. Rasulullah pun tak mengajar umat dia minum air mandian begini. Buang air ni. Kami mendapatkan berkat dari musyrik kami, bukan orang sembarangan. Kalau kami tak taat pada musyrik kami, pada siapa kami nak taat? Bagi aku yang buat sendiri. Alhamdulillah. Rasulullah mengajar kita tentang syariat. Daripada syariat itu, kita mengenal hukum. Di dalam Al-Quran, tiada hukum dan syariat tentang air mandian manusia. Minum air kaki manusia itu membawa kepada keberkatan. Orang yang hanya beribadat dengan syariat, maka dia akan menyembah kekosongan. Tapi tarikat hakikat makrifat tanpa syariat berarti sebuah kesombongan. Tanpa syariat, kita tak akan mengenal erti pengabdian kita sebagai hamba kepada Allah SWT.